Hari ni Melo akan pergi Penang. Kerja balik kerja. Dia ni pelik-pelik perangai. Go. Welcome back to my channel, people at Macam Telur. Hai, saya Melo. Hari ni Melo akan pergi Penang with girl KP. So siapa yang akan ada, Melo akan tunjuk nanti. So let's go Penang. No, we are arrived dekat Din Maju. So sekarang ni Melo dengan beberapa kawan Melo, geng-geng kerusi panas, kita orang nak makan dekat Din Maju. So kita ada Aisyah, dan juga kita ada Pika. Kita nak beratur dekat sini dulu. Kalau dengar kata suara aku, beratur dulu, nak order makan, lepas tu kita order makan. Melo nak masuk kat kedai kafe. Tak tahu lah kedai kafe apa, jom. Mana pintu ni kan? Itulah dia ketibaan wanita cantik tapi paling lambat ya. Paling lambat. Ni paling lambat ni. Paling lambat. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai makanan dua ni untuk Aisyah, untuk Rita, untuk aku. So kita orang nak makan. Siapa yang record ni? Najla yang record. So kita orang akan makan ni, lepas kita orang akan balik hotel. So tapi nak tunjuk hotel lah, tak best. So apa lagi aktiviti dekat Penang ni? Tunggu. Kau tengok perangai Aisyah. Ya, tak ada. Dah lah naik Grab. Lepas tu dia pula. Kerja balik kerja. Bye-bye korang. Biar dia nanti mandang. Aisyah super problem. Dia tak faham, urat putus dia hilang terus. Lepas semenjak keluar dari KP. Aku yang dah hilang, dia lagi hilang ni. Dia lagi hilang. Dia bukan dah hilang, dia dah memang tak ada dah. Dia lebih kepada memalukan je. Orang kata aku tahan malu, sabar aku buang malu. Oh. Barang ke? So tengoklah perangai dia. So itu baru sikit. Sekarang ni kita on the way untuk pergi ke Batu Feringgi untuk lepak-lepak kat tepi pantai. Mungkin kita akan ngorat-ngorat lelaki orang Penang. Girls, are you ready untuk pikat lelaki-lelaki Penang? Ready! Okay korang, saya dah berada di Batu Feringgi. Wait, dia dah pakai seluar macam ni tau. Damn. Woohoo. Seronok dah. Kau tak Aisyah, dia dah sampai sana dah. Dia dah seronok dah tu. Kita orang akan cari kedai makan. Lepas tu lepas makan, kita akan lepak kat sini, tengok firework and also enjoy lah momen dekat pantai ni. Betul tak? Yeah, betul. Jom kita cari makan dulu. Aku nak tahu lah, dia ni pelik-pelik perangai. Wow. Sampai bawah. Mana? One more time.
Sumpah crazy Diorang panggil saya. Lepas tu saya duduk kat situ. Lepas tu diorang meletak api tu kat muka saya. Sumpah saya tak pernah dapat experience ni. So dalam konten ni korang akan dapat. Aku nak balik. Pengacara ni dia macam nak maki. Lepas tu kena buka flashlight. Aku tak tahulah konten ni jadi macam mana dah. Weh, kita kena diri kat sini weh. Kita kena berdiri kat sini. Malu guys, malu. Alright, so for you guys on the stage. Let's go guys, let's go. Bring it on. Alright, so for you guys on the stage. On the count. The next day. Okay guys, sekarang ni kita orang dah sampai dekat Penang Escape. Yeay, kita dah sampai escape Penang guys. So, Sama nak mandi. kita orang akan mandi, Betul. akan bully masing-masing. Yes. Kita tengok siapa yang akan nangis, Miller. Siapa yang akan cry baby? siapa yang akan takut, siapa yang akan main tipu. Semuanya ada dalam konten Biasa ni. ni dah dapat jawapan dah. Ya. Tolong sikit baik sikit. Tolonglah. So, jom kita masuk dalam ni. Let's go. Kita bersama dengan Aisyah. Adakah dia bersedia untuk mandi malam ini? Petang ini, pagi ini. Jom, let's go. Korang, saya sedih sebab saya tak boleh main kat sini. Korang hina badan saya. So, saya tak boleh main yang slide ni. Slide ni saya tak boleh main sebabkan saya punya berat limit. So, yang boleh main 3 orang je. So, saya tunggu diorang dekat sini. Saya akan tunggu diorang kat sini. Saya akan record diorang. Walaupun saya tak ada, tapi momen mereka ada. Okay? Jom, kita tengok diorang main. Sedangkan mereka berseronok-seronok, saya santai di posisi. Kita tak boleh main banyak benda sebabkan berat badan yang berlebihan. Jadi kita hanya boleh have fun dekat sini. Cuci mata, tengok lelaki. Cuci mata, tengok lelaki. Tak adalah. Diorang nak naik. Beraninya Aisyah dengan Pika, dia nak naik benda Allah ni. Aku dengan Nazla memang surrender lah. Tak nak wait. Siapa? Weh, bukan. Weh, sakit lah. Gila. Weh. Weh, Pika weh. Ni siapa? Weh, kau tak. Aku tak nak ya. Takut kan? Gila perempuan ni. Kau tak naik pula macam mana? Mau singgung pak kita muka kurang tampan. Bukan tape saingan jadi sekarang dah. Tahu-tahu Pika je yang main. Aisyah tak main. Kira Aisyah berani nak terjun. Tidak ya. So kita orang dah main benda lah tu. Tak tahu nak main apa dah. Kita tengok lah Aisyah sumpah fake hope tu. Okay guys, sebabkan saya banyak benda saya tak boleh main, so saya makan lah ikan dengan air. So let's eat. Kita ada cheese, kita ada ayam. Bismillah. Diorang semua tinggalkan saya. Diorang main glosor lah, main buaya lah. Takkan kita nak sedih pula. Kita makan lah. Macam tu lah kehidupan korang. Kenapa nak sedih-sedih? So itu je. Nanti aku update lagi apa jadi kat sini. Aku nak nikmati makanan aku dulu. Okay korang, lagi 2 orang hilang. Dia nak main benda lain. Aisyah dengan saya dah mengah. Kita orang dah surrender lah. Kita orang lebih rela cari makan daripada main. So sekarang ni kita orang nak cari makan. Lepas tu kita nak chill. Lepas tu kita nak tukar baju. Yang lain tu biar lah. Kalau diorang lambat kita balik sendiri Aisyah. Dia ada weh kat dalam tu. Mantap. Diorang biar naik Grab, kita balik sendiri. Senang je. Okay, so jom cari makan. Lepas tu lepak-lepak. Let's go. Ada tempat kita pergi ni. Sekarang ni aku dengan Aisyah memang akan makan.
Kita orang duduk dekat tengah-tengah air ni. Ni air ni untuk makan je. Pilih-pilih. Weh. Kita orang tak mandi tau. Kita orang makan. So kita tengah tunggu abang ni masak. Lepas tu kita orang feeling lah kan. Orang lain tengah penat-penat, kita chill-chill lah. Sebab kita nak stress-stress. Kita orang akan makan. Makan lepak-lepak. Kita orang mandi lah. Sebab diorang lagi 2 jam. Lambat. Memang aku tinggal kalau diorang lambat. Okay, let's go eating. Kau tengok dia perangai. Dia ambil air tu, lepas tu dia isi sendiri. Sebab dalam Maggi ni kuahnya sikit. Kau tengok perangai dia. Aku tak faham lah. Aku tak tahu aku buat konten untuk kau ke buat konten untuk aku. Nampak macam banyak kau ni. Banyak sangat ni kau. Banyak bodoh kuah kau letak. Tawa siap lah kau. Ni Aisyah punya. Aisyah ambil tom yum. Aku ambil macam biasa kari. So, sabar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Weh, nikmatnya. Orang biasa je. Weh, kat rumah lain. Dekat dalam air lain. So, kalau nak nikmat Maggi, kena makan dalam air lah. Kena ganda. Ha? Kena ganda. Benda sih makanan tandas. Bau aromatik. Ha? Aku balik ni, sumpah aku pergi ngurut Sebab badan agak sakit. Pengalaman tua kau kan. Kurus. Kurus sangat aku sakit balik. Lepas tu nak Apa rasa tu kalau urut badan kecil? rasa geli. Kau tengok badan Aisyah menggigil sebab kesejukan. Ya, dari tiger tu. Bang dia dah daga bang. Kau tahu kan? Apa? Orang yang tengok YouTube kau makan Maggi tak? Dia orang kata, apa benda ni sedap sangat? Diorang tengok YouTube aku sambil makan Maggi. Korang makan tau. Time saya makan, korang makan. So, korang mesti penat. Sebab saya punya video banyak makan daripada ni. Aisyah dapat air free. Abang ni bagi. Bang, nanti tengok YouTube saya Saya punya YouTube. Melody. Okay. Dia bagi coconut shake free. Kau tak nak jual aku kat sini Wish. Promote. Wih, sedap tu. Feeling tu. Wih. Tak yang kau tengok aku minum ni apa ni? Aku tak aman tu. Dia macam menikmati air coconut free. Wow. Wih, macam cerita pipi yang Thank you bang. Wih, sedap weh. Manis tak? Sedap Betul dia ah? rasa coconut. Habis tu takkan nak rasa apple pula kalau air coconut shake kau ni. 2 hours later. Hai korang, sekarang ni saya tiba-tiba sampai dekat kedai makan nasi kandar Immigration. Betul guys. So kita nak balik dah. Sedihnya. Kita nak balik dah. So kita nak makan nasi kandar sebelum kita orang balik. So kita pergi nasi kandar. Kenak dulu nasi kandar. Kenak nasi kandar air dulu. Nasi kandar Immigration. Lepas tu baru kita balik Shah Alam. Okay, jom. Kau sana lah sikit. Okay, sekarang ni kita orang nak makan. Look at this guys. Banjir. Okay. Ya weh. Tadi syakor. Lepas tu makan juga. So kita orang akan makan. Bye-bye korang. Okay korang, kita orang berada di apa? Street art. Street art Penang. Jangan tanya yang lain. Yang lain dah memang selalu hilang. Diorang memang dekat sana tu. Shopping. Seorang lagi tak tahu kat mana. So kita akan shopping barang-barang ni. Tak tahulah kita orang beli ke tak. So kita nak tengok dulu. So enjoy. Let's go. With the wheel on the road. The wheel is spinning on the road, but wheel is spinning on my mind.
Yeah. No, because I'm sweet for you. Member ni ikut je cakap kita orang. Kita orang record itu, record ini, cakap itu, cakap ini, dia ikut je. Sebab dia tengah buat kopi. Mata aku masuk air. Kita nak minum kopi dekat Penang, jalan-jalan kat sini. After that, kita akan balik insyaAllah. I will miss Penang. A few moments later. Bye. Bye Najla. Percaya. Kalau korang nak tengok perangai Najla, tengok dalam konten saya. Betul.